Barisan pengadil dan kapten kedua-dua pasukan dengan Selangor FC dikutai oleh Ansha Murad. Manakala Wangsa Maju City diketuai oleh Mas Melur. Barisan pengadil dan juga kapten pasukan kedua-dua pasukan. Perlawanan yang akan dimulakan tidak lama lagi. Dan dengan rekod pada minggu lalu, Wangsa Maju City tewas tipis kepada MBPJ 0-1. Manakala Selangor FC pada perlawanan pertama mereka berpesta gol menewaskan Sternan FC. Barisan Wangsa Maju City untuk Farah Syakirah ini. Sepak mula yang akan dimulakan oleh Selangor sebentar saja tadi. Sebentar saja nanti. Tiupan whistle pengadil untuk memulakan pertemuan di antara Wangsa Maju City berjersey serba hitam yang akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Manakala lawannya adalah Selangor FC berjersey serba merah yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Taruhan tiga mata yang akan dipertaruhkan oleh kedua-dua pasukan pada petang ini. Selangor FC kembali untuk memenangi bola. (3-5-2) adalah pilihan untuk kem pasukan Selangor FC di bawah keturunan mereka Felicia. Manakala jurulatih Wangsa Maju City Syazwani binti Din juga memilih 4-1-4-1 untuk berdepan dengan Selangor pada petang ini. Selangor kembali untuk melakukan serangan, tetapi tiupan whistle pengadil menghadiahkan sepakan percuma kepada Selangor ketika ini. Imanina Akila yang dikasari sebentar tadi. Kita lihat bagaimana Imanina ditekan sebenarnya oleh dua pemain. Satu percubaan cuba dilakukan tetapi agak mengecewakan. Beliau juga merupakan pemain kebangsaan wanita. Terus kali ini ke ruangan Papus, cuba dicari tandukan, berjaya diselamatkan. Satu percubaan tepat dilepaskan. Bermula dengan sepakan penjuru di sebelah kanan untuk Selangor. Ansha Murad yang melakukan hantaran dan adanya satu tandukan untuk mendapatkan Atikah. Satu hantaran lolos yang menjadi pintas oleh pemain Wangsa Maju. Atikah Batrisha. Dan sekali lagi sepakan percuma untuk Selangor apabila Atikah Batrisha yang dijatuhkan. Kita lihat bagaimana berjaya untuk memintas bola ini 1-2 bersama dengan Ansha Murad, tetapi beliau jelas dijatuhkan pemain Wangsa Maju City ketika ini. Ansha Murad sekali lagi yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil sepakan percuma ini. Di ruang zon 14, Ansha Murad berjaya untuk ditepis keluar oleh Farah Syakirah. Atikah Batrisha berjaya untuk mendapatkan rakan. Ansha Murad, satu percubaan. Apakah peluang untuk Selangor? Tetapi berjaya untuk ditidakkan oleh pemain Wangsa Maju. Kita lihat bagaimana hantaran yang berjaya untuk masuki ruang kotak penalti lawan. Satu percubaan daripada Ansha Murad dan kemudian satu percubaan dilakukan oleh Selangor. Marissa Alia. 7 pemain Selangor berada di ruang kotak penalti lawan. Marissa Alia, bola ini cuba dicabar dan satu peluang untuk Selangor untuk gol pertama. Hadir kepada Selangor melalui pemain jersey nombor 23 mereka, iaitu SB Wana. Bermula dengan sepakan penjuru ini daripada Marissa Alia, kemudian berjaya untuk disudahkan oleh SB Wana.
cukup sempurna kerana menggunakan peluang yang terhidang di hadapan ruang kotak penalti, di hadapan gawang gol Wangsa Maju City untuk Selangor ketika ini. Isvivana, apakah akan ada satu percubaan tetapi counter attack yang dilancarkan untuk Selangor. Aisyah Murad pantas kali ini melorongkan ke sebelah kanan tetapi tidak berjaya untuk digapai oleh rakan sepasukan. Farah Syakirah keluar untuk menyelamatkan keadaan ini. Kita lihat bagaimana larian yang cukup baik menuju ke tengah padang dan tolakan daripada Aisyah Murad untuk mendapatkan rakan, iaitu Atika Batrisya, tetapi tidak berjaya untuk digapai oleh Wangsa Maju City. Situasi yang berlaku di zon 14 untuk Selangor FC yang akan diambil oleh kapten pasukan mereka, iaitu Aisyah Murad. 4 pemain Wangsa Maju City membina Putri berdepan dengan Isviwana untuk Hanis Farhana. Masih lagi Hanis, tidak kata pengadil, teruskan kata pengadil. Aisyah Murad tidak lepas kawalannya. Aisyah Murad, lorongan cukup baik untuk Nurin. Nurin Umairah, akhirnya beliau berjaya untuk menggandakan kedudukan buat Selangor FC di minit 60 ini. Jika tadi deretan peluang dimiliki, tidak berjaya untuk diterjemahkan dengan jaringan, tetapi kali ini hasil antara lolos daripada Aisyah Murad berjaya untuk disudahkan oleh Nurin Umairah untuk menggandakan kedudukan buat Selangor FC. Lorongan yang cukup cantik daripada Aisyah Murad, berada dalam kedudukan posisi onside dan berjaya untuk menewaskan Farah Syakirah buat kali kedua. Kombinasi yang berjaya dipatahkan oleh Wangsa Maju City, tetapi masih lagi untuk Isvivana. Antara lintang ini sekali lagi agak ke dalam sebenarnya untuk terus kedakapan Farah Syakirah. Bertubi-tubi Farah Syakirah diuji. Tidak bagaimana dari tengah, percubaan di luar kotak penalti oleh Amirah mudah untuk diduga. Dan Isvivana, satu sentuhan saja untuk Turgasini kepada Isvivana. Yang perlu lebih fokus adalah kembali bertahan untuk Wangsa Maju. Di sebelah kiri kali ini cuba untuk lepas kepada kawalan Yang Kenyu, tetapi seorang pemain Selangor sudah pun dikesan dalam kedudukan offside. Sepakan percuma di kawasan sendiri buat Wangsa Maju. Chan Kenyu masih lagi dalam permainan. Nabila kembali cuba untuk menekan dan tipuan whistle panjang daripada pengadil untuk menamatkan perlawanan dengan keputusan penuh. Wangsa Maju City 0, Selangor FC 2. Untuk Selangor memungut 3 mata penuh pada petang ini untuk aksi kedua peringkat kumpulan A buat kedua-dua pasukan. Syabas diucapkan pada para pemain, barisan pengurusan dan juga barisan kejahatan kedua pasukan untuk perlawanan pada petang ini. Teruskan menyokong martabatkan sukan bola sepak wanita di negeri Selangor. FS Women Super League 2025. This is our time.